Seperti yang saya beritahu sebelum ini, tiada siapa pun yang tahu berapakah tinggi harga emas yang tertinggi itu. Dulu, dalam minggu lepas, kita anggap harga emas 550 telah pun tinggi. Jadi, kita rasa itulah harga emas yang paling mahal. Tetapi pada hari ini, emas pun naik kepada 571 untuk 1 gram yang sama juga. Jadi, saya rasa kalau anda masih menunggu-nunggu untuk memulakan simpanan emas, anda akan kerugian dari sudut emosi dan juga dari sudut harga emas. Sebab apa? Harga emas dalam jangka masa pendek ada turun dan naik. Semalam dia turun, hari ini dia naik. Tetapi dalam jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas, saya berani jamin bahawa emas memang akan menjadi semakin mahal dan anda akan menjadi semakin tidak mampu untuk dapatkan 1 gram yang sama kerana anda bertangguh. Jadi, jangan tangguhkan kekayaan anda. Mula simpan emas pada hari ini. Kalau rasa 571 itu mahal, tengoklah tahun depan, harga emas naik 600, kita akan kata pula 600 tu mahal. Jadi, mula simpan emas pada hari ini dan simpan untuk 2 tahun dan ke atas. Macam mana nak mulakan simpanan emas? Tengok saja butang sign up di profil saya akan bantu anda untuk mulakan simpanan emas dengan betul.